Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya 0199699079. Pada pertemuan kita kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana tata cara untuk menggunakan SQL Accounting untuk CMB ataupun pengurusan pangsa puri, khususnya untuk PKNS. Okey, yang pertama sekali kita nak masuk ke sistem ni. User guna admin dan password juga guna admin. Dan insya-Allah saya akan tukar nombor kalau kita nak tukar, nak tambah username. Okey, kita masukkan sini maintain user. Okey, kita klik new. Saya nak masukkan nama, contohnya Cik Abdullah. Okey, sekarang ni huruf besar lah, Abdullah. Okey, kita save. Ni panduan untuk memudahkan nanti anda nak buatkan untuk online. Yang keduanya, kita klik yes. Kita klik itu ni, klik yes. Okey, boleh keluar balik. Kita boleh tukar password kita. Okey, sekarang ni dah boleh tukar kepada nama Abdullah. Okey, kita paste kat sini untuk reset password kita. Sekarang ni kita paste kat sini lagi sekali, klik OK. Ni password baru kita. Contohnya saya mudah je, saya bubuh password 1234. Okey, klik OK. Dan kita dah selesai guna ataupun untuk kegunaan password. Jadi saya akan masuk ke bab yang kedua untuk memudahkan kerja-kerja kita. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.